Tahsin Al-Fatihah. Saya nama Manis Hamid bin Manis. Saya dari Yayasan Al-Azhar untuk kita buat program TAS. Program TAS ini adalah satu program. Boleh faham? Okey. Bacaan kan? Membacakan surah Al-Fatihah diharapkan dapat baca dengan betul dan bertajwid ke makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai contoh, Alhamdulillah, dia bukan hamzah, dia ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ha, bukan ha, ihdinas. Ihdinas. Sini adalah pada sebutan ha dengan ha. Kalimah dekat shad, bukan sin ya. Satu huruf ha, shad, zal dan juga bacaan panjang mad asli. Iyyaka na'budu. Iyyaka ka. Iyyaka na. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan awak pada kalimah pada huruf kaf. Kaf. Kalau awak kata iyyaka jadi off. Sedangkan iyyaka ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirrahim ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebutkan huruf sin dan juga huruf shad, huruf ha dan juga huruf ha. Yang Ajar baca tadi, dapat tak bezakan kesalahan awak dengan mana? Kat huruf yang ada ha dengan ha. Dapat beza. Ha pedas dengan ha tebal beza kan? Satu lagi huruf apa? Kaf dengan qaf. Ka. Ka lain, kaf lain, ka. Kalau kaf awak kena sebut ka. Tapi kalau qaf dia akan sebut qa. Siratan, bukan siratan. Rukun salat ada 3 kan? Jadi rukun, salah satu daripada rukun qauli adalah membaca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah awak salah sebut, maksud akan lari. Kalau maksud lari, maka tidak sah solat. Sebab itu Fatihah sangat dijaga. Saya Muhammad Rakib Abqori bin Azra'i. Saya berumur 11 tahun. Saya sekolah di SK Senyakang Jaya. Pada pendapat saya, tahsin dan tasmi' Al-Fatihah ini perlu dan patut diterapkan di sekolah. Kerana ia dapat membantu murid membaca surah Al-Fatihah dengan lebih bagus dan mantap. Kerana surah Al-Fatihah ini sangat penting dalam solat. Kerana ia salah satu rukun dari dalam solat. Harapan saya untuk program ini ialah dapat juga diterapkan murid-murid di sekolah-sekolah lain juga. Saya Ustaz Zarif Al-Hari, selaku guru pendidikan Islam di Sekolah Kebangsaan Senyakang Jaya, Teluk Panjang Garang, Kuala Lumpur. Alhamdulillah, untuk program ini saya rasa amat digalakkanlah kepada pelajar-pelajar perlu ada bina keyakinan dalam diri tiap murid melalui bacaan Al-Fatihah yang betul. Kita boleh praktikkan dalam solat. Program ini amat digalakkan untuk mana-mana sekolah rendah. Sebenarnya program tasmi' ini sangat-sangat dialukan bagi sekolah kami lah. Dan kami memang mengharap agar benda ini dapat diteruskan untuk tahun-tahun yang akan datang. Walaupun melalui bacaan Al-Fatihah saja, bagi kita bacaan surah Al-Fatihah itu adalah satu benda yang sangat simple. Surah yang paling senang dibaca dan dihafaz awal usia murid prasekolah 5 tahun. Tapi sekiranya bacaan Al-Fatihah kita tak betul dan bacaan Al-Fatihah merupakan rukun dalam solat, rukun qauli dalam solat, kiranya bacaan dalam solat tak betul, maka memang akan tak sahlah solat kita. Sebab tu melalui program begini sebenarnya memang sangat membantu murid-murid, lagi-lagi dari segi sebutan surah Al-Fatihah itu sendiri. Program ini bukan sekadar muji bacaan, ini membentuk keyakinan lah, supaya murid-murid lebih menekankan penguasaan tajwid dan dapat memupuk bahawa Al-Quran
Al-Quran sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi harapan saya, semoga pelajar dapat ambil peluang ini bersungguh-sungguh untuk memperbaiki bacaan masing-masing. Dan mudah-mudahan ilmu yang dipelajari hari ini menjadi amalan yang berterusan dan melahirkan generasi yang mencintai Al-Quran serta sentiasa menjaga kualiti ibadah mereka. Alhamdulillah, itu saja. Terima kasih banyak.